sahur, jangan tinggal. Ada banyak hadis tentang sahur. Sekarang ni ramai masyarakat moden tidak bersahur. Dua sebab. Yang pertama sebab malas, tak tahu besarnya sunnah sahur. Yang kedua sebab tak puasa. Sebab dia kata pukul 9 lagi boleh makan, sahur apa? Kan kedai banyak. Kita boleh tengok anak muda 11:30 pagi beli minuman. Pergi kedai beli minuman. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak siapa? Patutlah ayahnya gerak sahur, tak pernah bangun 16 hari. Hebat anakku. 16 hari dah puasa, tak pernah sahur. Kuat ni. Kuatlah dia sahur 11:30. 11:30 pagi sahur memang kuatlah. Ada di kalangan orang Islam, kedai-kedai Islam tutup, sanggup beli makanan di kedai bukan Islam. Sangat banyak. Tak malu. Hilang malu, hilang warak, hilang takut, hilang iman. 2:30 petang, 1 petang, 3 petang beli makan. Ustaz mana tahu dia beli ke anak dia sakit ke? Masalahnya saya nampak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahur. Ada banyak hadis berkaitan sahur. Kata para ulama, siapa yang tak lalu bersahur, di sana ada hadis Nabi sebut, walaupun seteguk air dia akan dapat kelebihan bersahur, keberkatan bersahur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak lalu, kita bangun pagi tak berapa lalu, bangun juga, bangun, ya Allah, aku bangun juga bersahur, nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah semua keberkatan yang dijanjikan olehmu, ya Allah. Ada banyak rahsia sahur yang disebutkan oleh Rasulullah. Bersahur walaupun seteguk air.